Benda ni benda bangang, benda bodoh yang sepatutnya pengajar-pengajar dan orang yang sedar tak perlu kisah pun. Aku baca satu kenyataan online lah berkenaan dengan seorang akak ni ceritakan pengalaman dia mendapat aduan daripada anak berkenaan dengan keadaan classroom anak dia, okey? Kau tengok mat keadaan kipas classroom anak dia. Barai gila mat. Ibaratnya macam kubur kata mari, rumah kata pergi dah ni mat. Kalau jatuh mat, kena kepala budak, bocor, meninggal pun boleh jadi mat. Dan aku terfikir-fikir dan tertanya-tanya lah sebab bila aku baca kenyataan ni, ada juga bangang-bangang yang cakap, Alah, tak perlulah kedekut sangat. Sebagai parent kita dah nampak benda ni jadi masalah. Kita keluarlah duit, bari kat sekolah, biar cikgu yang buat benda tu, biar tukar. kadang-kadang orang bodoh seperti ni yang kena diingatkan bahawasanya kita ni mat bukan negara mundur. Setiap sekolah awam yang ada dekat mana-mana daerah, mana-mana mukim, ada peruntukan untuk buat maintenance work setiap tahun mat, okey? Dan aku akui mungkinlah dana yang diberi kepada sekolah-sekolah ni tak adalah beratus juta ringgit, tetapi dana tu tetap ada. Dan kalaulah nak buat ataupun nak repair kipas ni pun kau boleh katakan bahawasanya sekolah tak cukup dana. It makes me wonder lah, dana sebenar yang sepatutnya digunakan untuk penyelenggaraan bangunan sekolah tu digunakan untuk apa? Sebab clearly bila kau tengok dalam gambar ni kan, memang keadaan kipas ni dah nazak dah ni, dan benda ni bukannya baru jadi. Of course dah jadi bertahun-tahun dan dibiarkan begitu sahaja. So bila ada si bangang yang cakap, Alah, kita chip in je lah. Jadi bapak-bapak ni kita kena faham lah, kerajaan dah sediakan segalanya untuk kita. Kita kenalah chip in. kau tu bodoh, kau tu tak tahu hak kau apa. Sebab apa? Sebab kita ni sebagai taxpayer man, setiap tahun kau baca bajet, memang dah dibentangkan bajet untuk penyelenggaraan macam aku cakap tadi. So kalaulah kerajaan dah tahu dah amount yang diberi kepada sekolah-sekolah ni tak cukup, sepatutnya kena adalah revision tentang berapa sebenarnya kos penyelenggaraan yang patut diberi kepada sekolah-sekolah ni, at least lah untuk selenggara kipas. Sebab apa? Sebab kipas ni kalau tak ada, cuaca kat Malaysia bukan macam kat UK, kau buka tingkap tunggu sejuk. Dekat Malaysia ni kalau tak ada kipas, panas nak mampus man. Dan kalau classroom tu dah sampai 40 orang macam dekat Setia Alam ni, dengan kipas pun 3-2 je yang bergerak, kau tak rasa ke budak tu kepam dalam tu? Kau tak rasa ke suasana nak belajar tu pun rasa jadi tak selesa? Kau tak rasa ke cikgu yang mungkin daripada awal ada mood nak mengajar, bila dah masuk dengan baunya, dengan panasnya, terus tak ada hilang mood, terus tak ada rasa nak mengajar? Benda ni sebenarnya penting man. Psikologi budak, psikologi tenaga pengajar dalam classroom tu kena dijaga. Supaya apa? Supaya ilmu yang diberi ni boleh sampailah kepada budak ni dengan cepat. Janganlah kau bebankan cikgu dan budak-budak ni dengan masalah seperti kipas tak berfungsi, kipas rosak, lampu tak boleh nak nyala. Benda ni benda bangang, benda bodoh yang sepatutnya pengajar-pengajar dan orang yang sedar tak perlu kisah pun. Administrasi sekolah yang patutnya kena jenguk, yang kena tengok, yang sentiasa buat nota tentang apakah perkara-perkara yang kita perlu tukar. Dan sekiranya lah kau tak ada bajet dah, memang tak ada duit dah untuk buat benda ni, kau suarakanlah kepada PIBG. Dalam keadaan ni PIBG buat dua benda. Kalau PIBG kau memang okey, dia tak kisahlah untuk sponsor everything sebab dia bayar hati, tak apalah. Tetapi selain daripada tu, PIBG yang dipenuhi dengan orang-orang yang memang fighter ni boleh suarakan aduan ini kepada Kementerian Pendidikan, boleh pergi ke Pejabat Pendidikan Daerah untuk suarakan berkenaan dengan keadaan sekolah yang dah daif lagi uzur ni, supaya ada tindakan yang dibuat supaya orang-orang di peringkat tertinggi ni jenguklah sekolah tu dan buat sesuatu supaya anak-anak kita boleh belajar dengan selesa. Okay? So kepada korang kat luar sana, sometimes a problem happen, tak semestinya jalannya adalah untuk kau selesaikan dengan cara sendiri. Ada masanya kau kena gerakkan hak kau sebagai rakyat dan perjuangkan hak tersebut. Okay?